Akhirnya aku terpaksa solat atas kerusi sebab lutut aku langsung tak boleh lipat. Mula-mula aku ingat biasa, cuma rasa ngilu bila rukuk. Lama-lama sakit tu makin mencucuk, lutut makin tegang dan bila bangun kerusi rasa macam nak tercabut. Malam-malam pula berdenyut sampai tak boleh tidur. Bila aku pergi klinik buat x-ray, doktor cakap rawan dalam lutut aku makin nipis. Kalau dibiarkan, risiko besar kena cucuk gel, tukar sendi besi atau lebih teruk lumpuh sepanjang hayat. Masa tu aku betul-betul sebab solat pun aku dah tak mampu sempurna. Aku nekat cari ikhtiar. Dari urut, tuam, ubat tahan sakit semua aku cuba, tapi lega sekejap je. Sampai aku jumpa Just Lennox. Dalam satu sachet kecil ni, ada gabungan herba tradisi tulang gunung untuk kuatkan rawan dan pelinciran sendi, kunyit untuk redakan radang, dan halba untuk lancarkan darah serta hilangkan tegang. Aku amalkan 2 kali sehari, pagi dan malam. Senang koyak, terus minum. Alhamdulillah, lepas beberapa minggu, lutut aku makin ringan, bangun pun tak terkunci, dan yang paling buat aku syukur, aku boleh rukuk dan sujud semula dengan tenang. Kalau kau tengah hadap sakit lutut macam aku dulu, jangan tunggu sampai akhirnya terpaksa solat atas kerusi. Ikhtiar sekarang dengan Jus Lennox, tekan button order now sebelum terlambat.